Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk, dan dalam keadaan berbaring lalu berkata, Ya Tuhan kami, tidak akan kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharilah kami daripada azab api neraka. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pilih tuan-tuan untuk sampai ke ijtima'. Semua ini adalah pilihan Allah. Allah yang lapangkan masa kita, Allah yang bagi kita kesihatan, Allah yang lorongkan kaki-kaki kita untuk menuju ke tapak ijtima', yang mana bukan semua dapat sampai, ya Allah. Bukan semua dapat sampai, tuan-tuan. Semua dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, ijtima' mengumpulkan sahabat ni berlaku zaman Rasulullah SAW. Ketika haji terakhir daripada Arafah, Rasulullah SAW telah menyampaikan khutbah terakhir. Khutbah terakhir haji wada', haji perpisahan. Dan dalam khutbah terakhir, Rasulullah telah berpesan tentang 6 perkara, tuan-tuan. 6 perkara yang mana masyarakat kita selalu pesan supaya kita hidupkan 6 sifat sahabat, ataupun 6 sifat, yang mana 6 sifat ini akan memudahkan kita untuk menyempurnakan takaza agama dalam diri dan juga dalam umat. Jadi apa isi khutbah Rasulullah SAW? Pertama, berkenaan dengan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya petik tentang mulia khutbah Nabi. Nabi bersabda, wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak aku katakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu dengarlah dengan teliti kata-kataku ini, dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku, dan tidak akan lahir agama baru. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara yang sekiranya kamu berpegang teguh kepadanya, nah saya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, iaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi tuan-tuan yang mulia, hakikat pertama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Nabi pesan dalam khutbah terakhir, tidak akan sesat bila kita pegang Al-Quran dan sunnah. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kehendak Allah yang telah dizahirkan dalam bentuk kalam. Dan apakah itu sunnah? Sunnah adalah kehendak Allah yang telah dizahirkan dalam bentuk manusia. Hingga apabila ditanya pada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kamu menggambarkan tentang Rasulullah? Maka jawab Aisyah, Rasulullah adalah Al-Quran yang bergerak. Jadi tuan-tuan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah janji untuk Al-Quran Allah akan jaga sampai kiamat. Musuh-musuh Islam tidak akan dapat mengubah walau 1 huruf pun dalam Al-Quran, kerana Allah janji Allah akan jaga. Tapi untuk sunnah, Allah tidak janji nak jaga sebagaimana Allah janji nak jaga Al-Quran. Maka kerana itulah muncul ni banyak bid'ah. Banyak orang yang telah meninggalkan sunnah, merosakkan sunnah. Maka menjadi tanggungjawab kita lah untuk kembali menjaga sunnah Rasulullah SAW, menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Solat zaman Nabi berjemaah, sekarang ramai orang solat lengah-lengah, lewat-lewat, tak semayang, na'udzubillah. Sebab tu siapa yang di akhir zaman jaga sunnah Rasulullah SAW, hidupkan sunnah Rasulullah SAW, Allah janji nak bagi 100 pahala mati syahid. Subhanallah. Kedua, tentang mulia beribadat. Nabi SAW berpesan, wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini, sembahlah Allah, dirikanlah solat 5 waktu. Nabi pesan dalam khutbah terakhir tentang dirikanlah solat 5 waktu, berpuasa, zakat, haji jika mampu. Jadi tuan-tuan mulia, perkara kedua yang kita nak usahakan, solat khusyuk dan khudu'. Kita nak solat sebagaimana Rasulullah SAW solat. Rasulullah risau bila orang tak datang solat, hingga Rasulullah kata nak bakar
rumah orang yang dengar azan tapi tak datang. Risauan ni kita nak tentang mulia. Bangunlah dan padamkanlah api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu bahala. Jadi kita usahalah untuk solat khusyuk dan khuduk tentang mulia. Ketiga, berkenaan ilmu dan zikir. Dalam khutbah terakhir, Rasulullah SAW berpesan, wahai manusia, waspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Syaitan telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar. Maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana keadaan pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, yakni 12 bulan. Janganlah kamu memanipulasikan bulan-bulan haram dan melanggar perintah Allah. Nilailah dengan betul dan fahamilah kata-kataku ini. Lebih kurang macam tu Rasulullah pesan berkenaan dengan ilmu dan zikir. Jadi kita belajarlah masail, belajarlah fadail, dan jagalah zikir kita. Kerana orang yang zikir ni dia hidup di sisi Allah. Syaitan benci orang zikir. Dan syaitan takut orang yang berilmu. Seterusnya tentang mulia, ikram muslimin, memuliakan sesama muslim. Pesan Nabi dalam khutbah terakhir, anggaplah jiwa, darah, harta setiap orang muslim sebagai amanah. Amanah suci, sebagaimana sucinya bulan ini dan kota ini. Kembalikanlah harta amanah kepada pemiliknya. Janganlah kamu menyakiti sesiapa pun, agar orang lain tidak menyakiti kamu. Segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan, termasuk riba bapa saudaraku Abbas bin Abdul Muttalib. Tuntutan dendam darah zaman jahiliyah dibatalkan semuanya, dimulai dengan darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harith. Setiap muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia daripada yang lain kecuali dengan takwa. Layanilah wanita isteri kamu dengan baik dan berlemah lembutlah, kerana mereka adalah amanah dan teman kamu yang setia. Dan dengarlah serta taatlah pada pemimpin, sekalipun yang memimpin kamu itu seorang hamba dari Habsyah yang berkulit hitam jika dia memimpin dengan kitabullah ta'ala. Jadi itu tuan yang mulia Nabi pesan berkenaan ikram muslim, tunaikan hak wanita, hak pemimpin, dan muliakan orang alim, hormat orang tua, kasih sayang kanak-kanak, dan tidak menyakiti binatang, tidak semena-mena mematah-matahkan tumbuh-tumbuhan. Dan sebenarnya kita belajar adab-adab tentang mulia. Seterusnya tentang mulia, ikhlasnya. Dalam khutbah terakhir Nabi pesan, ingatlah bahawa kamu akan menghadap Allah pada satu hari untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu awasilah agar jangan sekali-kali kamu terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku, semata-mata kerana mengejar dunia. Jadi bertakwalah tentang mulia, kerana semuanya akan dihisap. Jangan kita buat kerana makhluk. Ikhlas ni buat hanya kerana Allah. Semuanya Allah akan hisap, tuan-tuan. Dan akhir sekali tentang mulia berkenaan dakwah dan tabligh, khuruj fi sabilillah. Tuan-tuan boleh rujuk khutbah terakhir, banyak ditampal dekat masjid, dicetak dengan menggunakan tulisan emas. Lebih kurang berbunyi, kerana dengan dakwah Nabi pesan di peringatan terakhir khutbah tu, sampaikanlah kata-kataku ini kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikan pula kepada orang lain. Semoga orang yang terakhir yang menerima berita lebih memahami kata-kataku daripada mereka yang mendengar terus daripadaku. Saksikanlah ya Allah bahawasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Semua sedia insya-Allah. Nabi telah pesan. Nabi telah pesan pada 124,000 sahabat yang telah mendengar khutbah terakhir. Sampaikanlah kepada orang yang tidak ada di sini. Semua orang yang ada di sini, sampaikanlah kepada orang yang tidak ada di sini, sehingga orang yang tidak ada di sini lebih faham daripada orang yang ada di sini. Lebih kurang macam tu Nabi pesan. Maka sahabat telah bercabaran seluruh alam hingga dikatakan hanya ada sekitar 20,000 kubur sahabat di Mekah dan Madinah. Lagi 100,000 ada di seluruh alam terutamanya. Sampai di China, Rusia. Malah agama telah sampai pada nenek moyang kita. Hingga hari ini kita yang jauh daripada Mekah dapat kalimah la ilaha illallah. Nenek moyang kita dapat la ilaha illallah. Kita lahir Islam. Jadi negara Islam. Indonesia menjadi negara yang paling ramai penganut agama Islam, lebih ramai daripada orang Arab, tuan-tuan. Dekat China sana ada
ada kampung Islam yang penduduknya lebih ramai daripada orang Malaysia, tuan-tuan. Masya Allah. Ini semua adalah pengorbanan sahabat-sahabat. Dan termasuk inilah tuan-tuan mulia, semua sedia insya-Allah